Bila orang lain cari dana guna bajet kerajaan, Syed Saddiq pula cari dana guna kaki sendiri. Dekat Langkawi, Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, baru je habiskan larian Ironman Malaysia 2025. Tapi ini bukan sekadar suka-suka. Dia buat semua tu sebab satu misi, nak bawa pulang dana RM1 juta untuk rakyat Muar. Cabaran tu datang daripada jenama tempatan Prima Village. Diorang janji kalau Syed Saddiq habiskan perlumbaan tu bawah 13 jam, Muar dapat RM1 juta untuk kebajikan. Dan guess what? Dia berjaya tamatkan dalam 12 jam, 22 minit, 18 saat. Memang syabas lah pengorbanan dia ni. Muar ni antara kawasan yang tak lagi terima peruntukan kerajaan selepas perubahan politik dulu. Jadi, banyak program rakyat dari bantuan pelajar sampai projek kecil kampung terpaksa bergantung pada inisiatif sendiri. Bila tak ada bajet rasmi, Syed Saddiq cari jalan lain, termasuk lari, berpeluh dan literally sakit badan demi dana untuk rakyat dia. Fakta dari MStar dan majoriti sahkan, duit RM1 juta tu bukan untuk dia, tapi akan disalurkan terus kepada projek kebajikan rakyat Muar. Katanya, aku buat ni untuk Muar. Kalau aku tak usaha, apa lagi? Dalam politik Malaysia, kita jarang nampak YB sanggup berlari 200 km untuk bantu rakyat. Kadang bukan kuasa yang tunjuk siapa pemimpin sebenar, tapi peluh dan kaki yang luka. Respect atau tidak, at least dia bukti kerja untuk rakyat bukan sekadar cakap dalam dewan.